Okay, back to routine. Macam biasa, hari ni kat KM Free, buka kat rumah. So kita nak masak untuk berbuka hari ni. Nak buat apa nama ni, kobis masak lemak. Lepas tu cili padi ni kita nak buat sambal belacan. Ni bahan-bahan dia lah. Ni sotong kita nak buat belada, sotong pedas-pedas sikit. Ikan kerisi ni kita nak goreng je. Ya Allah, baru cakap macam tu dah kecoh Ailio. Okay, now kita nak garam kunyitkan ikan, tapi kita tak nak goreng sekarang. Kita akan goreng pukul 6.30. So waktu nak berbuka nanti kita dapat makan panas-panas. First kali kita nak buat sotong belada. Okay, jom. Okay, kita nak buangkan air sotong ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Okay, kuali yang sama, tak payah basuh pun. Terus letak minyak, dah panas, letak minyak. Ni sotong yang kita dah goreng kering tadi. Dalam ni ada bawang merah, bawang putih, cili padi, cili masak. Okay, sekarang kita nak tumiskan dulu bawang Holland. Bismillahirrahmanirrahim. Dah garing bawang Holland, kita masukkan bahan yang kita dah blend. Letak asam keping satu supaya pedas dia tak menyengat. Biar kita menyengat tak apa. Okay, masakkan cili dia. Okay, belada kita dah garing elok cantik. Kita masukkan sotong. Wow, sedapnya, ya Allah. Ni sekejap lagi Abang Jacob datang bagi. Dia nak masak tu untuk berbuka. Ya sayang. Okay, sekejap. Letak garam, Haji. Siap. Okay, kita nak buat apa nama dia ni, kobis masak lemak. So dalam ni kita perlukan bawang merah, bawang putih dan besi dan song. Uish, lagu zaman kegemilangan weh, gila ngau. Santan. Mesti ada daun kunyit, itu yang paling penting sekali. Okay, letakkan. Kalau korang ada ikan bilis, pakai ikan bilis. Kalau tak ada ikan bilis, kalau ada cube ikan bilis pun okey. So Kak KM pakai cube ikan bilis.
Mama dah ni. Gila. Ya Allah. Apa lagi nak didustakan. Nasib baiklah dah nak berbuka ni. My God. Khairul Aming, tengok kat KM punya ni. Baik tak baik ni.